Soalan daripada lelaki. Mantan Menteri Agama. Tuan Speaker, terima kasih. Saya menyokong 100% penyertaan 30% wanita dalam berbagai sektor. Cuma yang menarik perhatian saya adalah penglibatan dalam parti politik. Apakah pihak kementerian ingin mencadangkan ataupun mahu mencadangkan bahawa ada beberapa pendekatan yang boleh dibuat untuk parti politik? Pertama adalah dengan undang-undang ataupun perlembagaan parti itu sendiri. Yang kedua adalah melalui satu polisi, kalaupun tidak melalui perlembagaan parti. Dan yang ketiga ialah memperkasakan wanita dalam konteks latihan memahami apa dikatakan sebagai politik itu sendiri bagi menggalakkan mereka untuk menyertai. Saya sebut demikian kerana Tuan Speaker, ada beberapa parti politik bukan kerana tidak cukup 30%, tetapi kurangnya penglibatan wanita di dalam parti tersebut. Jadi dengan memberi itu, saya kira kita telah memberi keadilan kepada usaha untuk mencapai 30%. Dan Parti Amanah sedang berusaha ke arah itu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak gunakan apa yang Muhammad nyatakan pada hari ini sebagai satu inisiatif untuk saya menulis kepada semua presiden parti untuk pastikan ada 30% dihantar sebagai calon masa kita pilihan raya. Itu satu. Tadi dikatakan dari segi penyertaan wanita ini memang betul kita perlu ada dari segi macam saya tahu beberapa buah parti politik mempunyai tempat untuk melatihkan ahli partinya untuk mengetahui apa itu DUN, apa itu parlimen, bagaimana mereka akan dihantarkan. Saya nampak kalau dari segi menghantarkan bilangan ahli Dewan Negara yang dilantik oleh Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, kita ada keanggotaan semasa 8 dan yang dihantar oleh Dewan Undangan Negeri hanya Kelantan saja menghantar seorang wanita. Jadi kita ada lagi ahlinya yang ada kekosongan itu. Jadi kalaulah setiap negeri menghantarkan wanita, jadi mungkin kita cukup kurang-kurang 30%. Tapi sekarang ini masih belum 30%. Dalam Dewan Negara saja tak cukup. Jadi saya menyambut baik. Sebenarnya itu boleh dijadikan cadangan saya kepada semua ketua parti di semua negeri supaya ini bukannya permintaan saya tetapi permintaan kita semua. Jadi kita boleh mengemukakan perkara ini kepada pihak negeri. Dia dengar ke tak dengar, dia ikut ke tidak ikut, itu hal dia. Yang penting kita sama-sama menjalankan tanggungjawab kita. Okey, terima kasih banyak-banyak. Silakan Yang Berhormat Senator Dato' Ahmad Azam.